Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okay guys, hari ni kita nak borak pasal spoiler kronologi pertarungan yang cukup menarik di antara Sung Jin-woo menentang Hwang Dong-soo yang merupakan salah seorang hunter rank S, dan juga satu lagi opponent beliau yang merupakan salah seorang hunter yang terkuat dalam series solo leveling, iaitu Thomas Andre yang merupakan national level hunter. Serius guys, kalau korang hanya layan anime je dan korang tak pernah tahu lagi yang nanti Sung Jin-woo akan langgar salah seorang hunter yang paling digeruni dalam series solo leveling, korang memang kena live video ni tahu. Sebabnya match di antara Sung Jin-woo menentang Thomas Andre ni memang hype gila. Kalau korang rasa match di antara Sung Jin-woo menentang Beru dalam anime tu pun dah gempak, tapi percayalah cakap aku, match di antara Sung Jin-woo menentang Thomas Andre ni akan menjadi one of the best match yang akan ada dalam series solo leveling. By the way guys, video ni merupakan video yang pertama aku akan review pasal series solo leveling. Jadi kalau korang suka ataupun korang ada topik-topik yang lain untuk aku bahaskan berkaitan pasal anime solo leveling, korang boleh drop komen di bawah. Dan kalau korang tak suka dengan spoiler ke apa, korang boleh skip video ni, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So, konflik pertarungan yang bakal berlaku di antara Sung Jin-woo menentang Hwang Dong-soo dan juga Thomas Andre ni bermula dari chapter 141 sehingga chapter 147, yang mana selepas je kejadian Sung Jin-woo telah pun menyelamatkan negara Jepun dan berjaya untuk menewaskan Giant Monarch iaitu Legia dan tentera beliau, secara mengejut guild yang dipimpin oleh Sung Jin-woo iaitu Ahjin Guild telah pun dipilih untuk sertai International Guild Conference dekat US. Yang mana kalau korang nak tahu, syarikat-syarikat ataupun pasukan yang telah dipilih untuk sertai persidangan antarabangsa ni hanya merupakan pasukan yang terkuat di seluruh negara je. Dan tanpa disangka, untuk tahun ni Ahjin Guild telah pun dipilih sebagai wakil untuk Guild negara Korea. Padahal Ahjin Guild ni baru je ditubuhkan, tapi disebabkan reputasi Sung Jin-woo ni memang dah semakin tinggi, jadi disebabkan itulah Ahjin Guild telah pun dipilih untuk sertai persidangan kali ni. Malah hunter rank S dekat Korea yang lain pun dorang semua okey sangat bila dapat tahu tim Sung Jin-woo yang akan jadi wakil untuk negara Korea tahun ni, sampaikan betapa famousnya Sung Jin-woo sekarang ni. Salah seorang hunter peringkat nasional sendiri iaitu Liu Zigang berminat nak tahu pasal Sung Jin-woo. Tapi lain pula situasi dekat US, yang mana kita dapat tengok apabila Thomas Andre dapat tahu yang Sung Jin-woo akan sampai dekat US dalam masa terdekat, kali ikutkan Thomas Andre pun turut berminat untuk kenal dengan Sung Jin-woo ni. Cumanya kalau korang nak tahu, Hwang Dong-soo yang merupakan hunter rank S, dan tak lupa juga beliau merupakan adik kepada Hwang Dong-soo yang pernah dibunuh oleh Sung Jin-woo, Thomas Andre pun tahulah yang si Hwang Dong-soo ni memang tak puas hati dengan Sung Jin-woo sebab dia suspek yang Sung Jin-woo dah bunuh abang dia. Nak dijadikan cerita, sehari sebelum Sung Jin-woo tiba di US, Thomas Andre pun suruhlah Hwang Dong-soo datang jumpa dia, dan Thomas Andre sendiri bagi warning dekat Hwang Dong-soo, jangan berani kau cari pasal dengan Sung Jin-woo. Tapi bila Hwang Dong-soo terus dia cuba untuk mencelah bila Thomas Andre cakap, Thomas Andre terus dia berkata sambil mengeluarkan satu aura yang cukup menakutkan. Thomas Andre cakap dekat Hwang Dong-soo, bila masa aku izinkan kau untuk bercakap. Dan dalam masa yang sama, kalau tak silap, PA untuk Thomas Andre sendiri ada cakap dalam hati dia, baik kau jangan cakap apa-apa Hwang Dong-soo. Tak ramai orang yang berani bagi amaran dekat top rank hunter ni kecuali Thomas Andre. Meskipun Hwang Dong-soo ni bukannya satu karakter yang biasa-biasa, tapi Thomas Andre ni memang berada di satu level yang berbeza. Lalu Thomas Andre cakap lagi, kau jangan berani sentuh Sung Jin-woo, kau pergilah berehat dekat salah satu villa yang kita ada sepanjang tempoh persidangan. Boleh kau buat apa yang aku suruh, Hwang Dong-soo? Dan Hwang Dong-soo pun balas, ya, boleh. Tapi yang sebenarnya Thomas Andre tahu je yang Hwang Dong-soo pasti akan mengingkar arahan beliau, dan disebabkan tu jugalah Thomas Andre suruh orang untuk pantau Hwang Dong-soo. Jadi bila tiba harinya persidangan dan Sung Jin-woo pun sampai dekat US bersama dengan Ji-ho, kelihatan karakter Sung Jin-woo memang menjadi tumpuan utama dekat sana, sampaikan orang-orang kuat dekat Jerman pun terkejut sebab dia dapat rasakan yang
summoning askar Sung Jin-woo tu sebenarnya bukanlah disummon dari dimensi yang lain. Tapi yang sebenarnya tentera Sung Jin-woo ni sentiasa ada bersama dengan Sung Jin-woo. Secara ringkas, waktu diorang ada dekat sana, tiba-tiba Adam White datanglah cuba untuk approach Sung Jin-woo sebabnya dia ada benda nak bincang dengan Sung Jin-woo. Dan dalam masa yang sama, Jin-ho pula ada orang lain escort dia ke tempat yang lain. Partnya aku akan cuba ringkaskanlah sebabnya aku akan cuba untuk lajukan sikit. Sebabnya part Sung Jin-woo bersama dengan Adam White ni, Sung Jin-woo akan pergi ke satu tempat dan dia akan cuba untuk bangkitkan Kamish yang merupakan seekor naga yang telah mencetuskan satu sejarah besar dalam siri Solo Leveling. Tapi malangnya Sung Jin-woo gagal untuk kekalkan Kamish sebagai tentera bayangan beliau. Benda ni semua tim Amerika lah, diorang cuba untuk buat connection yang baik dengan Sung Jin-woo. Diorang saja nak offerkan hadiah yang rare dekat Sung Jin-woo untuk tackle hati Sung Jin-woo join tim Amerika. Jadi selepas je selesai urusan Sung Jin-woo dekat HQ Hunter Burial, tiba-tiba Woo Jin-chul pun datanglah jumpa Sung Jin-woo. Dia cakap dekat Sung Jin-woo, "Sir, kenapa kita orang tak dapat nak kontak awak?" Lalu Sung Jin-woo pun balas, "Tadi aku ada urusan sikit dekat tempat yang korang tak boleh nak kontak aku." Lepas tu tiba-tiba Jin-chul lah dia cakap tau, "Jadi tuan ada jumpa Jin-ho tak?" Jin-ho yang mendengar Jin-chul tanya macam tu, dia pun pelik lah kan. Baik, sebabnya Jin-chul lah dia cakap, tadi Jin-ho terus je pergi bila dapat mesej daripada tuan. Padahal Jin-ho tak ada pun tinggalkan pesanan ke apa dekat Jin-ho. Malah Adam White sendiri ada cakap nama Jin-ho tak ada pun dalam senarai pelawat yang datang dekat tempat kita tadi. Tambahan, apa yang membuatkan situasi bertambah makin tegang apabila Jin-chul ada cakap, tadi ada hunter daripada Scavenger datang pick up Jin-ho 2 jam yang lepas. Yang mana kalau korang tak tahu, Scavenger ni merupakan kumpulan siwa Hong Dong-su tu lah kan. Lalu Adam White pun cakap lah, kenapa pula Scavenger datang ambil Jin-ho? Padahal Scavenger Guild ni tak adalah, diorang ni tak ada hubungan yang rapat sangat pun dengan Hunter Boreal. Jadi Jin-ho pun apa lagi kan, dia pun dah rasa macam tak sedap hati lah kan. Dia rasa macam, apa ni? Kenapa aku rasa macam ni? Dan bila Adam White dah start buka report pasal hal tersebut, diorang semua dah start syak sesuatu lah kan. Dan tak lama lepas tu, Jin-ho terus je bertindak untuk mencari Jin-ho secepat yang mungkin menggunakan tentera bayangan beliau. Sebabnya silap Jin-ho dekat sini tau, dia terlupa nak letak satu tentera bayang dia untuk jaga Jin-ho. Dan Jin-ho memang tak nak benda yang sama terjadi dekat adik dia berulang lagi. Lalu Sung Jin-ho terus je perluaskan lagi pencarian Jin-ho menggunakan tentera bayangan beliau secepat yang mungkin. Malah tak lama lepas tu kita dapat tengok situasi dekat salah satu villa Scavenger. Memang betul ni semua adalah kerja Hwang Dong-su, dan Thomas Andre sendiri sedar akan perbuatan Hwang Dong-su. Lalu Thomas Andre terus je bagi arahan dekat anak buah dia untuk cari Hwang Dong-su segera sebelum Jin-woo jumpa beliau. Dan lepas tu babak beralih pula dekat satu tempat seakan gudang kosong tau. Ternyata memang betul Hwang Dong-su merupakan dalang yang sebenar telah mencolek Jin-ho dan telah mencederakan Jin-ho. Jadi kita dapat tengoklah Sung Jin-woo yang sedang berada di sebuah bangunan dan sedang berusaha mencari Jin-ho menggunakan shadow army beliau. Awalnya Jin-ho pun terfikirlah, boleh jadi Jin-ho dibawa keluar dari bandar. Tapi Jin-ho ni kalau ikutkan dia merupakan seorang hunter rank D combat type. Jadi kalau ikutkan orang biasa memang tak akan mampu untuk mencolek Jin-ho. At least dia boleh pertahankan diri dia juga. Cumanya clue yang aku ada sekarang ni hanya berkaitan pasal Scavenger Guild. Jadi bila Jin-woo teringat balik yang Scavenger Guild ni ada kaitan dengan Hwang Dong-su, so Jin-woo pun terus je suspek yang berkemungkinan besar semua ni memang kerja Hwang Dong-su yang dah memang lama nantikan masa ni tiba untuk dia balas dendam atas kematian abang beliau. Lalu Jin-woo pun cakap lah, kalau apa-apa jadi dekat Jin-ho, dia tak akan pernah lepaskan Hwang Dong-su. Jadi bawa beralih pula situasi dekat tempat Thomas Andre, yang mana kelihatan Thomas Andre sendiri dah start pening kepala fikir pasal hal benda ni. Sampaikan Thomas Andre sendiri ada cakap, Sing Hwang Dong-su ni memang tak takut mati, tapi Hwang Dong-su ni bukannya hunter biasa-biasa. Jadi kalau ikutkan mesti dia dapat tahu perbezaan tahap kekuatan di antara dia dengan Jin-woo. Jadi kalau dia buat benda yang bodoh tapi dia dah memang tahu level kekuatan Jin-woo ni berada di atas dia, jadi kiranya Hwang Dong-su ni memang
berani buat macam tu disebabkan dia tahu yang Thomas Andre pasti akan masuk campur dan tak akan biarkan Jinwoo apa-apakan Hwang Dong-soo. Lalu Thomas Andre pun terus je call PA dia kan. Dia pun tanyalah situasi semasa macam mana. Ada sebarang update tak? Manakala situasi dekat tempat lain pun semua orang dah start panik sebabnya diorang tahu kalau benda ni melibatkan Scavenger Guild, sudah pasti Thomas Andre pun akan turun padang dan benda ni akan jadi lebih besar. So tak lama kemudian kita dapat tengoklah situasi semasa keadaan Jinho yang telah dicolek oleh Hwang Dong-soo dan juga beberapa hunter daripada Scavenger Guild. Keadaan untuk Jinho sekarang ni memang tengah teruk gila selepas dibelasah oleh mereka semua. Lalu salah seorang hunter yang ada dekat sana pun tanyalah, tak apa ke kita buat macam ni? Dan Hwang Dong-soo pun balas, tak apa, kau jangan risau, aku tak ada plan pun nak bunuh dia. Aku cuma nak tahu satu benda je. Malah Thomas Andre sendiri pernah warning aku, jangan berani kacau Sung Jin-woo. So aku tak sentuh Sung Jin-woo pun. Sekarang ni aku cuma usir orang kanan dia je. Aku cuma nak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat abang aku. Kalau dia bagi kerja sama dekat aku, pasti aku akan lepaskan dia tanpa sebarang cacat celah pun. Aku cuma nak dengar, betul ke yang Sung Jin-woo adalah orang yang bertanggungjawab telah membunuh abang aku? Lalu Hwang Dong-soo terus je pukul dada Jinho dengan cukup kuat sehingga kan Jinho telah pun batuk keluar darah. Sambil tu hunter healer yang berada dekat sana melihat keadaan Jinho, dia pun cakap lah, dia mesti type tanker sebabnya kalau orang biasa confirm dah arwah dah ni. Tapi Jinho tetap berkeras tak nak menjawab segala pertanyaan Hwang Dong-soo walaupun Hwang Dong-soo dah pukul dia dengan cukup teruk. Lepas tu Hwang Dong-soo pun tak tunggu apa tahu, dia pun dah mula hilang sabar dengan Jinho. Dia terus je hentakkan kepala Jinho dekat besi. Tapi malangnya Jinho tetap tak akan mengkhianati Jinwoo. Sampaikan Jinho ada cakap dekat Hwang Dong-soo, fuck off. Yang ni agak keras sikit lah aku cakap sorry memang loyal gila si Jinho ni dekat Jinwoo kan. Jadi bila Hwang Dong-soo dengar je apa Jinho cakap, lagilah memang koyak, lagilah dia bantai Jinho dengan cukup teruk. Sampailah satu masa secara tiba-tiba salah satu tentera bayang milik Jinwoo telah pun berjaya untuk menemui keberadaan Jinho berada sekarang. Awalnya Hwang Dong-soo ingat ada gate dungeon yang pecah lah kan, menyebabkan ada monster yang terlepas. So Hwang Dong-soo pun nak pergilah belasah monster tu. Tapi waktu Hwang Dong-soo meluru dengan cukup pantas untuk menyerang monster tersebut, secara tiba-tiba telah pun kedengaran exchange yang menandakan Sung Jin-woo telah pun menukar tempat beliau dengan tentera bayang beliau untuk muncul dekat sana. Sehingga kan Beru yang ditugaskan untuk menjaga family Jinwoo pun dapat rasakan satu aura yang sangat berbeza daripada Jinwoo, menandakan Jinwoo memang dah tak akan bagi muka dekat Hwang Dong-soo atas perbuatan beliau terhadap Jinho. Dan dalam masa yang sama kita dapat tengok kebanyakan anggota Scavenger termasuklah dengan Thomas Andre sendiri sedang menuju ke tempat kejadian. Sampaikan Thomas Andre yang pada awalnya dia menuju ke tempat kejadian naik kereta tau. Tapi disebabkan Thomas Andre dapat rasakan yang dia dah terlambat, bermakna Jinwoo dah sampai terlebih dahulu dekat sana, Thomas Andre terus je keluar dari kereta tersebut. Lalu dia dengan cukup pantas menuju ke tempat kejadian menggunakan kelajuan yang dia ada. So, bawa beralih semula ke tempat kejadian. Selepas dia Jinwoo telah pun exchange tempat dekat Shadow Army beliau, Jinwoo terus dia melepaskan satu tumbukan yang cukup padu tepat ke arah perut Hwang Dong-soo sehingga kan Hwang Dong-soo tercampak jauh dari sana. Aura Jinwoo sekarang ni memang tak relax guys. Lalu lepas dari itu Jinwoo pun tak tunggu apa tahu, Jinwoo terus je bagi satu healing potion dekat Jinho untuk sembuhkan luka yang ada dekat tubuh beliau. Tapi malangnya benda tu tak berhasil disebabkan keadaan Jinho sekarang ni memang dah teruk gila. Jadi nak tak nak Jinwoo pun kenalah cari method lain untuk selamatkan Jinho dengan cara Jinwoo pun terus je tanya dekat dua orang hunter yang ada dekat sana, sembuhkan Jinho segera. Lalu Hwang Dong-soo yang masih lagi hidup mendengar apa yang telah dikatakan oleh Jinwoo, dia pun translate lah dekat kuli-kuli dia kan. Dia cakap Sung Jin-woo suruh korang untuk sembuhkan budak tu, dan kalau tak silap ni merupakan kali pertama kan kita jumpa. Lepas tu Sung Jin-woo dengan aura membunuhnya, dia terus cakap dekat dorang, ni last warning aku dekat korang, sembuhkan Jinho segera. Tapi anak buah si Hwang
Dong Su ni memang cari pasal betul dengan si Sung Jin Woo kan. Dengan diorang cakap, aku hanya dengar arahan bos aku je. Jadi bila Jin Woo dengar je dia cakap macam tu, Jin Woo terus je menyerang hunter tersebut tanpa belas kasihan. Lepas tu Jin Woo tanya pula dekat seorang lagi hunter yang ada dekat sana. Tapi disebabkan beliau bukannya hunter type penyembuh, Jin Woo tetap menyerang beliau tanpa belas kasihan. So lepas tu Hwang Dong Su pun cakap lah dekat Jin Ho, aku tahu yang kau sebenarnya dah bunuh abang aku kan. Cumanya dalam masa yang sama kelihatan tiba-tiba Jin Ho cakap dekat Jin Woo, Hyung Nim, dia tu abang kepada Hwang Dong Su, tolong hati-hati. Tapi Jin Woo balas, kau jangan cakap apa-apa Jin Ho, kau rehat je. Lalu Hwang Dong Su dah semakin menghampiri Jin Woo, dia tetap tanya lagi, jawab soal aku Sung Jin Woo, kau kan yang dah bunuh abang aku dengan kawan-kawan dia. Jadi apabila Hwang Dong Su dah berada betul-betul di hadapan Sung Jin Woo terus dia balas, kau boleh tanya abang kau sendiri bila kau dah jumpa dengan dia nanti. Jadi selepas tidak itu, bermulalah pertarungan di antara Sung Jin Woo menentang hunter rank S iaitu Hwang Dong Su. Dengan Hwang Dong Su terus je cuba untuk melancarkan satu tumbukan yang cukup padu ke arah Sung Jin Woo. Tapi Jin Woo dengan mudah je telah mengelak dari serangan tersebut dan beliau telah melakukan serangan balas tepat ke arah rusuk Hwang Dong Su. Efek daripada serangan Sung Jin Woo tu memang dahsyat, memang padu teruk bai. Sampaikan Hwang Dong Su tercampak jauh dari sana. Malah Jin Woo tak berhenti macam tu je guys. Tak lama kemudian selepas je Hwang Dong Su telah tercampak jauh dari sana, Jin Woo terus je muncul di tepi Hwang Dong Su dan telah menghentak kepala Hwang Dong Su ke lantai. Dan Jin Woo terus je bantai Hwang Dong Su sehinggakan Hwang Dong Su tak bermaya untuk berlawan lagi. Dan secara tiba-tiba, tak lama lepas itulah Thomas Andre telah pun tiba di sana sambil menyuruh Jin Woo untuk berhenti. So bila Thomas Andre dah muncul kat sana, dia pun cakaplah dekat Hwang Dong Su, kan aku dah cakap jangan cari pasal dengan dia. Hwang Dong Su, kau masih lagi hidup tak? Lalu Sung Jin Woo balas, ya, buat masa sekarang je. Lepas tu Thomas Andre cakaplah dekat si Sung Jin Woo, nampaknya kau boleh faham dengan cukup jelas, jadi lepaskan dia sekarang. Kalau kau lepaskan dia, kita boleh lupakan je apa yang berlaku hari ni. Lalu Jin Woo pun balas, kalau tidak, Thomas Andre terus dia cakap, kalau kau berkeras untuk melawan, aku tak akan raga untuk menghentikan kau secara paksa. Tiba-tiba, tak lama lepas tu, Jin Woo terus dia campak Hwang Dong Su ke tempat yang lain, menandakan si Sung Jin Woo memang nak langgar si Thomas Andre. Sambil tu, Jin Woo ada cakap, aku tak kisah pun. Jadi Hwang Dong Su yang masih lagi bernyawa melihat tindakan Jin Woo, sebenarnya Hwang Dong Su memang mahukan Jin Woo buat macam tu. Sebabnya Hwang Dong Su tahu walaupun dia tak boleh nak kalahkan Jin Woo, tapi disebabkan perbuatan Jin Woo akan menyebabkan Thomas Andre akan turut masuk campur dan akan hapuskan Sung Jin Woo. So lepas dari itu, kita dapat tengoklah Sung Jin Woo terus dia pergi bersemuka dengan Thomas Andre untuk berhadapan dengan beliau. Thomas Andre pun adalah cakap dekat Jin Woo, kau kenal tak aku siapa? Jin Woo pun balas, aku tak kisah pun siapa pun kau. Sambil tu dalam hati Thomas Andre berkata, dia tahu siapa sebenarnya aku, tapi dia tetap buat macam ni. Tambahan, kita dapat tengok flashback untuk karakter Thomas Andre, yang mana Thomas Andre ni dibesarkan oleh family yang memang broken gila lah. Malah Thomas Andre ni kalau ikutkan, dia tak ada apa-apa pun. Tapi Thomas Andre ada satu kelebihan, iaitu dia mempunyai bakat dan kekuatan yang di luar jangkaan. Kekuatan dia ni memang cukup mengerikan. Melihat susuk tubuh Thomas Andre yang besar pun dah cukup menggerunkan sesiapa sahaja yang ingin berhadapan dengan beliau. Dan dia sendiri hidup dalam kehidupan ibarat dia ni adalah seorang raja. Semua orang gerun dan patuh akan beliau. Dan dalam hidup Thomas Andre, dia ada satu prinsip, iaitu keganasan adalah kunci. Dan lepas dari itu, Thomas Andre terus dia buat kejutan dengan beliau telah pun memulakan pergerakan yang pertama untuk menyerang Sung Jin Woo. Tapi sewaktu kesemua anggota Scavenger dah bersiap sedia dekat luar, secara tiba-tiba Thomas Andre pula yang telah tercampak dekat luar. Tapi Thomas Andre masih lagi dapat berdiri dengan cukup teguh. Lalu anak buah Thomas Andre yang melihat akan kejadian tersebut, diorang pun cakaplah dekat Thomas Andre, bos, kau okey tak? Sambil tu Thomas Andre
Andre terus je menunjukkan signal tangan seakan dia okey je dan dia dah mula serius untuk berhadapan dengan Sung Jin-woo. Dalam pada itu, kelihatan Sung Jin-woo telah pun memanggil Kaisel dan juga Igris untuk membawa Jin-ho ke hospital secepat yang mungkin untuk mendapatkan rawatan. Jadi bila Igris dengan Kaisel dah bawa Jin-ho ke tempat yang lain, Sung Jin-woo terus je mengeluarkan kesemua tentera bayangan beliau bagi untuk berhadapan dengan Thomas Andre dan juga hunter-hunter dari Scavenger. Malah motivasi untuk Thomas Andre nak kalahkan Jin-woo sekarang ni pun bukannya disebabkan Hwang Dong-su semata je, tapi atas faktor maruah Thomas Andre yang telah pun tercela disebabkan apa yang Jin-woo dah buat dekat Thomas Andre awal tadi tu. Dan tamatlah part yang pertama kronologi pertarungan di antara Sung Jin-woo menentang hunter peringkat nasional iaitu Thomas Andre. InsyaAllah part yang kedua akan menyusul tak lama lagi. Dan korang standby je dan selamat menyambut Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat bercuti semua guys.